Hai semua, saya adalah Cikgu Surya. Hari ini saya akan bincangkan soalan aplikasi. Lihat soalan Michael membaca buku. Hari pertama dia baca 45 muka surat, hari kedua dia baca 1/3 daripada baki. Dalam 2 hari dia telah membaca 49 daripada buku ini. Berapakah jumlah halaman buku ini? Baik, dalam soalan aplikasi, kita sering kali perlu membezakan antara pemboleh ubah yang tetap dan pemboleh ubah yang berubah-ubah, kemudian membezakannya dengan teliti. Jadi kita perlu mencari apa yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah itu, ianya adalah jumlah keseluruhan halaman buku ini, itulah yang tidak berubah. Kita boleh anggapnya sebagai satu unit, jadi kita boleh tulis seperti ini. Jadi, berapakah jumlah keseluruhan halaman yang telah dibaca daripada buku ini? Sebenarnya ia sama dengan anda telah membaca 45 muka surat. Jadi hari pertama membaca 45 muka surat kan? Kemudian tambah dengan berapa yang tinggal. Kita lihat hari kedua membaca 1/3 yang tinggal. Maksudnya hari kedua membaca yang tinggal adalah hari pertama. Baki yang masih tinggal selepas selesai membaca 45 halaman tersebut boleh dibahagikan kepada 3 bahagian yang sama rata, jadi kita boleh menuliskannya. Dibahagi rata kepada 3 bahagian. Sila menuliskan perkara tersebut. Dibahagikan secara sama rata kepada 3 bahagian, jadi ini adalah untuk hari pertama. Sudah diperhatikan dengan teliti. 45 halaman, kemudian perhatikan pada hari yang seterusnya. 1/3 ya, ini adalah 1/3 yang dibaca pada hari kedua, bagi 1/3. Dengan cara ini boleh faham ya, baiklah. Jadi dalam 2 hari, yaitu hari pertama dan kedua, telah membaca 49 daripada buku ini, yang bermaksud buku ini boleh ditulis sebagai. Ia boleh dibahagikan kepada 9 bahagian yang sama rata dan menggunakan segitiga ya. Boleh dibahagikan secara rata kepada 9 bahagian, yaitu 9 segitiga. Apa maksudnya? Maksudnya pada hari pertama. Ditambah dengan yang dilihat pada hari kedua, jumlahnya adalah 4 bahagian. Jumlahnya adalah 4 bahagian. Jadi yang tinggal ini adalah 5 bahagian, 5 bahagian, 4 bahagian, tambah 5 bahagian, sama dengan 9 bahagian. Jadi selepas kita terjemahkan soalan, kita boleh menyelesaikannya dan itu akan menjadi mudah. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Mari kita lihat. Ini sepadan dengan yang terdapat di sini. Jadi kita tahu bahawa ia adalah halaman 45. Tambah yang diperhatikan pada hari kedua tersebut sama dengan 4 bahagian segitiga, ya. Kemudian seterusnya ialah baki 2 bulatan yang dinyatakan tersebut adalah bersamaan dengan 5. 3 segi sama 5 bahagian. Disinilah sama 5 bahagian. Baik. Kita mampu untuk mengira. Sudah keluar, kemudian gunakan hubungan antara kuantiti dan kadar. Jadi kita sesuaikan sedikit kuantitinya, keluarkan bahagiannya, letakkan bersama-sama ya. Baiklah, jadi di sini juga, jika kita memerhatikan ini dengan teliti, kita boleh menganggap ini sebagai satu unit keseluruhan, maka kita berupaya memperolehnya. Jumlah dibahagi dengan kadar. Jadi 4/5 daripada segitiga, dalam setiap 5 segitiga terdapat 4 segitiga, kemudian kita tolak 2 bulatan yang mempunyai 1. Jadi kita tolak 1/2. Jadi 45 bahagikan 3/10. Ya. 45 kali 10/3. Oleh itu, ini sama dengan 150. Baiklah, ini menunjukkan bahawa satu unit di sini adalah setara dengan 150. Jadi kita boleh mengetahui jumlah keseluruhan halaman buku ini adalah berapa banyak? Yaitu 9 dibahagikan dengan 9 segitiga. Baiklah, jadi kita gunakan segitiga di sini untuk melakukan pengiraan.
Jadi dari sini kita tahu 1 segitiga, 5 segitiga bersamaan dengan 150. Jadi 1 segitiga adalah 150 dibahagi dengan 5. Kita boleh dapat 1 segitiga bersamaan dengan 30. Oh, jadi berapakah halaman buku ini? Kita boleh mengira jumlah halaman buku ini. Ia mempunyai 9 segitiga, jadi ia bersamaan dengan 9 kali 30. Buku ini mempunyai sejumlah 270 halaman. Faham tak? Kalau sudah faham, sila like, follow dan share dengan rakan-rakan untuk belajar bersama-sama.